Kamu akan bertenaga drive lepas ni. Haish. Nak pergi mana ni? Aku nak minum kopi lah. Sebab orang kata kat sini ada vending machine kopi dengan hot chocolate yang sedap. Dekat mana? Tunjuk sikit. Sekarang kita dekat highway Kempas. Wow. Jom. Jom Kita kita pergi pergi. minum kopi. Akak belanja. Boleh. Alah, kopi murmur je. Yay. Korang nak singgah mana tu? So, ni lah mesin kopi yang ramai orang cakap sedap tu. Stabin dekat R&R plus Highway Kempas. Yang bestnya, mesin ni fully automated. Korang cuma pilih minuman yang korang nak and buat pembayaran dengan cashless, just QR je. And lepas tu dia akan terus buatkan. Semudah ABC je. And hari ni akan nak cuba hot cappuccino. And proses dia pun laju. Dalam 20 saat je, minuman korang dah siap. Sesuai sangat untuk orang yang tengah rushing and nak sambung perjalanan. Akak tak sangka, kopi bawah RM5 tapi rasa dia macam kopi premium. Sedap Yang specialnya, semua minuman daripada Stabin vending machine ni menggunakan biji guarana. And biji guarana ni dia lagi power 2 kali ganda daripada Red Bull. So lepas minum korang mesti segar punya nak sambungkan perjalanan korang. Betul tak? Oh ya, kalau korang nak cuba sendiri Stabin ni, dia ada banyak lokasi sepanjang highway. Bukan dekat Kempas je, ada juga dekat Kulai, Macap, Yomping, Pago, Senai, Jejantas Melaka sampailah ke RSA Ayer. Next time bila korang travel, jangan lupa tahu cari mesin Stabin ni. So, lepas ni kita nak singgah mana pula?